Maka kita sampai soalan lisan yang terakhir. 28 saya persilakan. Air hitam. Betul ya? Air hitam kan? 28. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Sri speaker. Saya air hitam. Soalan saya nombor 28. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih soalan daripada Air Hitam. Okey, walau bagaimanapun tidak dapat tepat data mengenai keluasan kawasan hijau awam yang masih kekal dalam Air Hitam seketat ini. Perangan ambangan Air Hitam dan juga itu Bukit Bendera adalah penting dalam memelihara ekosistem setempat. Okey. Dalam Plan Malaysia Penang kini sedang memuktamadkan rancangan kawasan khas RKK Bukit Bendera ni. So rancangan ini meliputi 486 hektar di Bukit Bendera dan kawasan sekiranya. Matlamat utama untuk melindungi landscape semula jadi dan biodiversity Bukit Bendera. Yang kedua adalah mengawalkan pembangunan supaya tidak menjejaskan fungsi kawasan sebagai tadahan air dan juga habitat flora dan fauna. Langkah pelaksanaan adalah mengadakan zon perlindungan alam sekitar dan kawasan pembangunan. Selain itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah melancarkan Plan Tindakan Iklim Pulau Pinang 2030 atau dengan izin dinamakan Penang Island Climate Action Plan 2030 dengan singkat PICAP. PICAP ini dilaksanakan oleh MPPP, dijadualkan berkuat kuasa pada 16 Julai 2025. Strategi atau fokus utama yang dinyatakan dalam plan ini adalah memfokuskan pengangkutan hijau, memprioritasikan pengangkutan awam dan pejalan kaki. Kedua, pengurusan ruang hijau, memastikan perancangan dan perusahaan ruang hijau yang berkesan. Yang ketiga, pembangunan komuniti, membina komuniti yang daya tahan melalui pendidikan. Yang keempat, mitigasi bencana, mengurangkan risiko bencana berkaitan dengan perubahan iklim. Inisiatif ini turut melibatkan kerjasama dengan pakar teknik, saintis dan juga institusi seperti USM bagi kajian biodiversity dan pendidikan alam sekitar. Malah, plan ini actually dengan izin mengagumi seluruh Pulau Pinang, bukan sahaja di Air Hitam. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Maka 1 jam 30 minit lebih sudah pun saya peruntukkan untuk soalan lisan dan telah pun kita selesai semua soalan lisan. Dan maka itu saya nak mohon Puan Ketua Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, jawapan kepada soalan lisan yang telah dijawab oleh Yang berhormat sebentar tadi akan diletakkan di atas meja ahli-ahli yang bertanya dan akan dimasukkan dalam pernyataan rasmi. Sekian, terima kasih. Terima kasih.